Yang ikat sibuk-sibuk tu ngapa? Ha? Nyuruh balik Batam, kelong. Inilah, itulah, rindulah, inilah, itulah. Waktu saya di Batam tu. Batam belum balik lagi Batam, kami rindu kelong. Jadi, saya pun lah balik lah sekarang ni. Kadang tu risau ke kadang. Ha? Saat saya liburan, bersibuk ke kelong. Di saat saya ke kelong, tak ke liburan Batam, tak naik ke darat. Jadi dah petang, kerja Batam kan. Terkadang, yang macam-macam. Rar. Baiklah saudara, jadi di video kali ini saya pun dah sampai di Kelong. Tadi saya dihantar oleh bapak saya. Jadi saya tengok Kelong ni macam okey lah ya. Masih okey, tak ada kenapa-napa lah, alhamdulillah lah ya. Jadi pun saya pun merasa rindu juga ya. Jangankan nikah, saya pun rindu dengan Kelong saya ya. Nah, jadi yang satu lagi ni, saya yang agak sedikit marah, yang agak sedikit emosi, yang agak sedikit tak kena di mata saya. Orang naik kelong saya. Orang yang naik kelong saya ni memang entah macam mana ya. Hai. Saya tu bukan marah ya. Yang nak naik tu naiklah kelong saya, maksud saya tu kan. Naiklah. Sikit saya tak marah ya. Tapi satu, tolonglah jagalah sikit kelong ni kan. Macam payah kadang nak cakap. Jadi yang mana nak tahu, yang saya marah, yang saya beletikan dengan orang-orang yang naik ke kelong saya ni. Tapi saya tak tahu ya siapa orang tu ya. Mudah-mudahan dia nonton lah video saya ni, TikTok saya ni, biar dia tonton ya. Jadi jomlah kita sepil yang saya marah ni ya. Masalah minyak makan kan penuh. Tapi bagi saya tak masalah ya. Kalau kopi pun habis. Untung saya buat kopi ya. Jadi saya kalau untuk makan makanan saya ni, silakan makanlah ya, makanlah. Tapi tolonglah, macam kompor saya ni. Lah sampai berkarat ni ha. Lah saya pakai tutup dengan terpal ni padahal. Tutup terpal gini padahal. Ha. Tolonglah cermat sikit kan. Ha, tutuplah gitu kan. Dan ini ha. Cegek saya pun ke sini. Allahuakbar. Memang teruk ah. Kadang tu nak marah ada. Saya kadang-kadang ya. Nah, jadi yang kedua ya. Yang kedua ni. Tu barang-barang saya. Untung saya buat kopi ni. Ha, untung. Itu orang Melayu tadi. Ada untung dia ya. Jadi alat-alat saya pun lah okey semua. Tengok ni, kerja macam apa ni? Ha? Kerja macam apa tali saya ni? Tu. Tali saya ni, tu. Dari kelong tu, dari tu. Ha. Dari kayu sokong tu, kan saya taruh. Tunggu kita ke sana ya. Kita tengok ya. Jom kita tengok tali yang saya agak marah sikit ya. Orang ni payah memang kadang kerja macam mana? Kerja garai mai. Dah memang nak kena mulut saya memang macam-macam dah. Tali ni, lah saya taruh sini tali. Dah taruh sini padahal. Ha. Kelaku orang yang naik ke kelong saya ni. Ha tu. Dah lah, okeylah kan. Okey. Tapi kita tengok dia. Ini ha. Ini dia. Tengok kelaku kerja dia macam mana kerja dia ni. Ha? Siapa yang nak kelong saya ni? Dia nak marah-marah, nak tersinggung-tersinggung ya. Kerja biarlah agak-agak sikit. Kan naik kelong saya naiklah, tapi tolonglah. Rapikanlah sikit tali saya ni. Entah taruh ikat sini ke sokong ni ke. Janganlah sampai boleh juntai gitu tali dia hanya gitu. Seandainya buat dah malam dah esok lah. Habis kipas orang kan. Entah boleh dekat sokong. Pualah saya berenam betul dengan tali ni. Kerja. Memang kerja memang mati macam ni. Oh iyalah ha. Untung barang-barang lain tak ada. Tanda pula dia ambil satu kelong langsung ni ha. Tunda ke entah macam mana ke. Au. Okeylah saudara ya. Jadi segitu je dulu ya. Jadi lain kali siapa yang nak naik ke kelong saya naiklah. Cuma itu tadi jagalah kelong saya, tolong. Ya kan? Bukan saya marah. Maksud saya tu tali tu kembali entah diikat ke dekat atas gitu kan. Janganlah macam gini. Janganlah berjuntai macam gini. Ha. Macam gini kan tali. Dia berjuntai macam gitu. Aduh, memang teruk. Kerja orang ni memang teruk. Tak tahu lah siapa orang tua ni. Mati lah. Tahu orang tua ke orang muda ke entah tak tahu lah. Memang pening kepala lah. Kalau dia ambil dia barang saya, tahu habis je. Tahu hilang je lah ya. Siapa yang ambil barang saya? Tahu habis je. Ya. Tapi alhamdulillah pula. Kalau saya aman je ya. Cuma itulah tadi marah dengan tali tu. Dah tengok ah. Gara-gara tali pun sibuk Batam. Yang macam-macam. Okeylah saudara ya. Cukup sekian dulu lah video saya. Sekian dan terima kasih.